Mahkamah Magistrate Alor Star Kedah memerintahkan seorang pengawal keselamatan yang berdepan pertuduhan membunuh ibu kandungnya menjalani penilaian psikiatri selama sebulan. Ia dikeluarkan Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah selepas permohonan dibuat Timbalan Pendakwa Raya Nur Huda Diana Amir Hamzah mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Melalui perintah itu, tertuduh akan dihantar ke Hospital Hulu Kinta Perak untuk pemeriksaan pada 11 Mac ini. Terdahulu beliau memaklumkan Abdul Rahman Harun, 43 tahun, adalah pemegang kad orang kurang upaya OKU Mental yang dikeluarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sebelum itu, pertuduhan membunuh yang didakwa dilakukan minggu lalu dibicarakan ke atas tertuduh. Abdul Rahman yang mempunyai sejarah sakit mental mengangguk tanda faham bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan hari ini. Mengikut pertuduhan, Abdul Rahman didakwa membunuh Isah Saleh 70 tahun di rumah keluarga mereka di Kampung Bok-Bok dekat Dergah antara jam 7 hingga 8 pagi pada 2 Mac lalu.